Apa makna kun ma Allah? Kun ma'a iradatillah. Hendaklah kamu sentiasa dengan kehendak Allah. Tarallahi ma'ak. Ketika itu kamu akan dapat lihat Allah akan sentiasa denganmu. Dia adalah Tuhan yang mencipta kita dan pemilik diri kita. Yang paling setia dengan kita adalah Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama denganmu walau di mana kamu berada, kata Allah. Tapi yang ayat tadi, kun ma Allah, hendaklah engkau sentiasa dengan kehendak Allah. Tarallahi ma'ak, Allah akan sentiasa denganmu. Maka watrukil kulla. Macam mana cara nak suruh kita sentiasa dengan Allah? Hingga dalam hati kita ni buai berlaku. Wahadhir tama'ak. Dan hati-hati hatimu yang tamak kepada selain Allah. Kerana hati ni hanya untuk Allah. Moga-moga memberi manfaat pada tuan-tuan. Cuma mau boleh balik bahawa tajuk hamba bawa ni, hidup ini hanya tentang Allah. Dan hidup ni hanya dengan Allah.